Ni macam kopi ni. Langsung masukkan je RM10 sampai RM100 pada. Banyak main syariah kat sini. Tapi tak tahu lah tu. Ada. Itu kak. Produk fizikal pula. Ni marketplace ni kak. Ini sangat-sangat orang pun tak tahu lah. Banyak produk kat sini akan nak jual tudung boleh. Setiap produk ni komisen dia tinggi kak. Bayar RM8 semua. So akak just beli daripada sini. Mungkin kalau akak dah letak produk dekat kedai, orang nampak produk akak kat kedai, akak jual, akak dapat adanya komisen. Contohnya macam ini kan. Sebab saya tengok banyak kat kedai runcit saya pergi, dia orang dapat jual yang perfume botol RM15 juga kan. Tapi untung satu botol RM100 lah. Ni sampai RM7 kak. Itu pula akak nak jual dekat kedai boleh. Tapi macam Danish, dia jual secara online. Dia letak produk-produk dalam yang ada dalam ni, dia masuk dalam TikTok dengan dia jual melalui mini shop. Dia share saja macam produk ni akan nak masuk dalam mini shop kan. Contohnya tadi tu akan nak pergi dekat Dana Rahman lah, akan nak jual tudung kan. Akak add produk saja tu mini shop. Dah add produk tu mini shop kan, akak pergi kat mini shop, muat kat sini kan. Lepas tu akak share dekat kawan-kawan, bila kawan-kawan beli direct, akak yang dapat komisen. Komisen tu akak boleh tengok dekat sini, masuk dekat profit wallet ni. So RM8 tu akan masuk dekat sini lah. Akak boleh terus keluarkan ke bank account. Kita je antara satu-satu yang boleh buat semua benda ni.